Ciri-ciri bagaimana nak keluar daripada malas. Kalau jumpa budak-budak muda kan, saya tak suka bagi mereka tarbiyah yang berat. Kerana saya pun bukan ustaz. Tapi saya kata kalau satu orang ada niat yang baik, nescaya Allah akan pelihara. Jadi kekal. Lepas tu hari-hari kan kita motivasi tuan-tuan tanya kenapa saya tak letih, kenapa saya boleh live banyak kali, kat mana stamina, apa rahsia dia. Saya boleh cakap, makan madu, saya boleh cakap. Tapi itu bukan istilah dia. Tadi saya baru belajar 3 istilah malas kan, daripada seorang budak yang buat kajian. Jadi saya boleh bagi tahu kata, setiap hari kalau kita ada niat yang baik, maka Allah pelihara hari itu daripada kemalasan, Allah pelihara hari itu daripada sifat ragu-ragu, dan Allah pelihara hari itu daripada bolak-balik. Saya ni tuan-tuan nampak je saya kerja teruk. Bini saya kata saya pemalas. Tuan-tuan tak tengok time saya malas, tak nampak lah gambar bidik saya macam mana. Jadi tuan-tuan nampak saya rajin nak pada benda yang saya termotivasi. Iaitu satu, saya suka sharing, dan ini dah saya pilih jadi kerja. Ini motivate lah. Apa tu tuan-tuan? Dia tak ada lah istilah letih. Kalau orang tanya kan, saya beritahu letih. Tapi dalam hidup kita ni, saya beritahu dekat tuan-tuan, normal manusia boleh kerja 6 jam ya. Normal. Dan manusia kena tidur 6 jam. Jadi 12. 12 jam tu adalah letih. Tapi kita aturlah nak bekerja dalam keadaan letih. Sebab letih ni kebanyakan bisikan malas. Banyak benda pun kita tak buat bukan kerana kita letih, kerana kita malas. Tapi oleh kerana malas berada dalam diri kita dalam 3 keadaan. Satu adalah kehidupan yang statik. Orang tu dah malas. Lepas tu hidup dia pula statik. Maka lama-lama dia kata dia letih. Sebenarnya dalam kehidupan dia tak capai apa-apa. Dia statik je. Maka seorang ahli yang sangat juru dalam bidang menentang malas ni, dia kata, orang macam saya ni kalau nak ubah hidup, senangnya masuk pagi saya kena pakai basuh baju. Saya kena mula amalkan basuh baju. Sebab saya tak nak basuh baju. Dia kata yang baik untuk saya, bangkit basuh baju. Supaya kita boleh keluar daripada tepu ni dengan hari ni ada benda baru kita buat. Rupanya untuk seorang pemalas ni, basuh baju sendiri pun benda baru. Sebab nanti lepas basuh baju, dia akan timbul masalah nak perah baju. Lepas nak perah baju, dia akan timbul masalah nak sidai baju. Bila timbul masalah nak sidai baju, nanti ada ingatan petang, nanti kena ambil baju. Maka orang yang mengalami titik tepu ni, saya beritahu lah contoh keluar satu hari tadi pasal dia mula committed diri dia basuh baju. Bila committed, dia kena make sure bersih. Bila bersih, dia kena perah. Perah, dia kena sidai. Sidai, dia kena kutip. Maka dia latih yang pertama menjadikan punca orang jadi malas. Dan kemudian merasa diri dia letih kerana berada di titik tepu. Tiada perunding. Orang bukan titik kejayaan. Orang ni tak menggerakkan diri dia kepada benda-benda baru. Yang kedua, apa yang dipanggil sebagai lemah otot. Kita rasa badan kita sakit-sakit. Saya tak tahu kata rupanya badan sakit-sakit ni tanda malas. Dia kata akan timbul apa dipanggil keregangan otot yang menjadikan kita rasa tak selesa. Kita rasa nak tidur kerana badan kita tu sakit. Kita ingat perlu rehat. Rupanya dia kata kesakitan sendi dan otot tu adalah kerana tak ada exercise. Maka orang yang kemudian rasa tubuh tak selesa, tidur dan tidur dan tidur dan tidur menjadi malas ni adalah kerana otot dia ni perlu digerakkan. Maka kena exercise. Lepas exercise dia hilang, automatik dia rajin. Itu kata dia yang kedua. Ciri-ciri bagaimana nak keluar daripada malas. Perkara yang ketiga pula dia bagi tahu kata itu adalah jaga makan kita. Dia kata satu yang bagus tentang lapar ni, lapar tentang hantar kita notis tentang berbuat sesuatu. Jadi kalau hari tu saya kenyang, patutlah saya rasa bila cuti pagi menterdarah banyak. Lagi lihat, lagi pula bini bawa main nasi lah, petang bini goreng nasi lah, goreng cop pisang segala macam, jadi gorila kan, jadi Firaun hari tu. Rupa-rupanya makan yang